Tumpuan yang kaki tangan kerajaan yang dapat kenaikan gaji, sepatutnya kenaikan gaji tu menambah tabungan. Kalau kenaikan gaji tak menambah tabungan, kenaikan gaji tak membuatkan tumpuan bertambah kaya dan tak membuatkan tumpuan lebih happy pun. Okey. Sebab pagi tadi saya ada terbaca lah tentang kita masuk tahun baru, ada yang pergi kerja masih ada rasa kekosongan dalam diri. Okey. Yang pergi kerja, hari-hari pergi kerja, hari-hari keluar pergi kerja, hadap jam pagi, hadap jam petang, travel nak sampai tempat kerja, ambil masa sejam setengah. Okey. Balik pula sejam setengah. Kita habis masa dekat jalan setiap hari mungkin 2 jam 3 jam. Prepare nak pergi kerja habis masa, balik nak cooling down pun habis masa. Okey. Lepas tu pergi kerja pula tak happy, rasa kosong, environment kerja pula tak membantu, toksik pula, sampai ke tempat kerja bos pula kena maki lah pula kan. Jadi rasa kosong dalam diri. Kenapa rasa kosong tuan-puan? Banyaklah tazkirah dekat situ supaya jaga ibadah. Ya, ibadah tu satu, banyak perkara faktor lain lagi. Mungkin dekat tuan-puan rasa dengan ibadah dengan buat ibadah mungkin semua masalah selesai. Tak juga tuan-puan. Saya duduk dalam penjara 2 tahun, saya terpenjara dalam penjara. Solat banyaklah tuan-puan, mengaji ni 1 juzuk 2 juzuk sehari tuan-puan, dengan terjemahan sekali. Solat tu tak payah cerita lah. Solat fardu memang dah jaga, solat sunat lagi, sunat sebelum, sunat selepas, qabliyah, ba'diyah, semua dah buat dah. Tapi masih lagi ada tekanan tau. Masih lagi rasa tekanan tau. Dan kita overthinking macam-macam. Jadi bukan dari sudut itu saja, banyak faktor lah yang lain yang kita kena tackle. Antara yang bila saya duduk diam-diam ni, saya cuba tulis kat sini lah, kenapa kerja ni rasa kosong. Ada orang kerja happy. Sebab antara faktor ialah, pada saya ialah keuangan. Okay?